A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Samalah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Esa, kepada salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pada malam ini selamat malam kepada ayah-ayah, ibu-ibu yang mengikut siaran langsung di dalam Facebook atau di dalam live. Dan pada malam ini sebagai kita boleh dengar pula menyambungkan lagi politik talk kita, iaitu kali yang ke-177. Dan oleh itu kepada ayah-ayah, ibu-ibu dan juga kepada siapa saja yang mengikut dalam Facebook ni, lebih kurangnya 73 orang. Tio belum share, kita dipersilakan share lagi, dan juga kita pakai atas-atas lagi lah untuk apa saja kita boleh kongsi bersama pada malam ni. Dan juga saya Anas bin Abdul Manaf atau dikenalkan dengan Cik Waluki, dan juga pada malam ni apa khabar depa kita? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ya. Baik. Baik. Betul. Pada malam ni saya ni kali pertama lah, Ya. Dan kali pertama jadi Mulia Ratu untuk bawa acara pada malam ni, untuk berkongsi pada malam ni. Kebiasaannya kita udah jumpa dengan Bong Aladi dan juga Acang Abayu. Tapi mereka ni ada urusan sikit pada. Ada urusan, dua-dua apa panggil ada tugas. Ya. Apa panggil bacaan Ayub ni ada giat tasyarak. Ada giat tasyarak di Bakok. Ya. Seperti biasa. Kali tak boleh, kali boleh lagi. Ya. Tapi lah ni tak tak benar ya. Kalau Bong Aladi lah ni, Bong Aladi lah kalinya nampak supaya ngaduk kok Sakian Nivea. Oh, jangan sangat. Bayar kat duk mana tak tahu lah. Ya. Tapi bayar kat poh tu nampak supaya salji tak salji, kabut tak kabut, duk betong ke duk mana, tapi supaya salkulen Nivea. Gigi kata sikap. Kata sikap rehlah juga jumpa dengan sahabat-sahabat. Oh. Jumpa dengan sahabat-sahabat. Tak pergi sekali lah ni. Okey. Jadi alhamdulillah dah kita tengok pada malam ni juga Jadi apakah keadaan sekarang ni kalau kita tengok update untuk minggu ni, dan juga sebelum pada ni apa yang kita boleh buat bersama dengan orang kampung yang benar perlu orang kampung dengar pada malam ni apa yang buat ini nak sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Selamat malam. Ya. Selamat malam juga selamat hormatlah kepada Cik Waluki kali pertama. Ya. Kali pertama hok mari saya dalam program politik talk. Ya. Kali yang berapa ni cuba sebut ni? Kali yang 177. Kali yang 177, kali yang 177 ni sebenarnya belum ada tu, kita pun ada dah. Ada dah. Ada dah. Ada tapi tak bila. Hampir dalam apa tahun? 5 tahun. Program politik talk ni siapakah hari ni? AP Haji Wodok ni siapa ni? 177. Ni tahun 177 ni tahun. Mana tu dalam net tahun dalam apa beratus saya dalam bertahun-tahun Cik Wah mari sehanya AP yang tahun ni kena. Ya. Belum ada ni pun nak tengok sama. Ya. Ikut semua lah politik talk ni. Kali ikut begitu bonus soal. Ya. Soalnya ada faedah semua politik talk ni. Bagi peribadi Cik Wah, kita perkembangan dan juga kita tahu dengan isu-isu masa, iaitu dengan melalui politik talk. Kalau tidak ada pada ni, kita masa kita jauh. Gapo yang duduk udara yang duduk berlaku baik, udara yang duduk jadi di rumah kita ni, dan juga di Bakok sekalipun, kita tak tahu. Tapi malah tahu dengan hak lebih luar biasa sekalipun, siapa politik, kecek ruang politik dengan bahasa Melayu. Guna bahasa dialek. Tak tertani. Jadi mudah dengar. Ya. Ada faedah Sangat. begitu baik cuba. Apabila kita tengok
panggil netahang. Ya. Netahang yang mana kita ada Bong Aladi, benar-benar ahli kaji berkaitan dengan politik. Ya. Ada Acan Ayub, mana mereka pun terlebat rapat daripada belum belum boleh nak tahu kata diri sendiri tu boleh masuk dalam pagar parlimen ni. Tiba-tibanya dalam tahun ketiga, tahun keempat ni Acan Ayub ni boleh masuk dalam parlimen. Ya. Benda tak sengkau tu. Tu. Mana tu kita tengok atas peluang politik dan juga sahih politik daripada abang-abang kita dulu tu sampaikan hari ni. Saya nak tanyanya dan saya wasatan nak kongsinya, apakah perkembangan? Ya. Apakah perubahan? Ya. Dan adakah dalam tahun kita buat politik, kita nak main kecek tentang politik, adakah kita timbul pahaman semua? Ya. Jadi satu kajian. Ya. Satu kajian. 5 tahun ni banyak wah. 5 tahun ni salah satu banyak dalam peristiwa-peristiwa 5 tahun ni. Ya. Sakut dengan politik. Tapi yang kita nonoknya, yang tujuan kita buat, yang kita duk main bahas tahu kata orang kakak politik negeri daripada asah dulu sampai hari ini bagaimana. Ya. Kakak politik sia sampai tahap membecakkan kawasan lah bagaimana Dewan Enrol. Nah, kita bahas sampai semasa Dewan Enrol, semasa demokrasi, semasa tahap guling kuasa. Ya. Kita baca setiap masa untuk gambar win apa kata kita sudah alami tahu kata politik siang ni begini. Ya. Dalam nethang tu. Dalam nethang mana kita cuba buat gambar kata politik siang ni begini. Persoalan dan tujuan untuk kita buat gambar perkara tu bagaimana kita nak boleh sikap dengan politik siang. Betul. Bukan kecek sedap main dah ni. Ya. Bukan kecek saja-saja dah. Kecek untuk nak fahami kata kita masih lagi nak ikut turut jalur politik seperti cara-cara kita main politik dulu ke, ataupun kita nak buat cetuh sikap politik yang baru dengan strategi. Iya. Hasil kat situ, outcome kita nak duduk situ. Iya. Begitu kita nilai tengok nilai cik Wak. Ya. Kalau kita tengoknya net tahun ni banyak pada. Kalau kita tengok orang yang mengikut betul dalam saya duk fati lah apabila setiap minggu kita buat politik tak. Jadi kalau tengok isu minggu ni, kalau ada isu panah, orang mula nak ikuti dan juga hak lebih luar biasa. Kalau dulu ni tegamata kalau masuk kedai kopi atau kita masuk kedai-kedai air atau kita duk minum, duk makan, duk kedai Amazon, duk kedai mana, biasa kita nak kecek permasalahan-permasalahan yang ada di hujung permasalahan politik. Berarti kata terkecek Reno demo tu lagu ni Reno keadaan. Tapi apabila ada politik tak yang luar biasa sekali, jadi apa hak boleh dengar daripada politik tak daripada setiap minggu yang Wartani dia buat ni, jadi mula orang-orang tak ni tu mula kecek di ruang politik untuk nak selesaikan keadaan-keadaan. Ya. Nak tambah sini. Ya. Sedap ni baru kali. Baru kali, Bok. Nah, jadi sedap. Biasa kita dah kecek dengan rumpi. Ya. Biasa kita dah kecek rumpi. Pas cara duduk, cara duduk. Jadi nak kering ni. Ya. Dengan Bayu, orang pengasuh kita, dengan Bong, orang bimbing kita. Ya. Jadi dua-dua ni boleh kita kecek. Sebenarnya apa? Ya. Jadi belajar. Malam ni belajar belum tu? Malam ni kita masa relax, masa santai, masa. Jadi kecek, jadi buat. Ya. Nak tambah maknanya, nak tambah cik lukisnya. Apabila kita sakut dengan struktur politik negeri Sia ni, yang mana kita sudah kupas dalam ni dah. Kita kupas mengikut kejadian. Kita kupas mengikut kejadian, mengikut suasana perubahan. Bermakna kata dalam suasana perubahan semenjak daripada Nethang dulu, iaitu mulai timur kena pecacun, kena rasadan, kenapa daripada pelajar-pelajar kumtamasat apa di kita mulai ikut teteh politik, tengok perubahan teteh politik sampai ke isu hangat, boleh menggulingkan kuasa, boleh menjatuhkan nadi anak muda bersaham dengan politik. Ya. Pada hari itu kita nampak satu gok anak muda mula sikap untuk nak bergabung dengan politik. Ya. Timur cetuh naik parti baru. Ya. Parti 5 dikatakanlah. Ya. Aksi teteh demokrasi kita kena ubah teteh apa lembaga Soro 3 4 5 ni dibahas kan. Benar tak pernah kita boleh tengok, kita akan boleh tengok pada waktu itu.
Bila kita tengok tak baca suasana perubahan politik semenjak daripada ada perubahan politik baru, timbul parti-parti baru, Bung Aladi Acan EU juga baca kata pernah sudah dilakukan masa-masa dulu dah. Betul. Cuma kan dia main cai semula. Bahawa kita sampai tahap tu, tahap kata hari ni kita mengkecek politik dak musim pak tu lah. Hari ni kita dah mengkecek politik dak musim pak tu lah. Benar-benarnya kita nak gapo tahap politik. Nah, sebab kalau tengok baca ni tahap politik mari ni benar-benar dalam suasana cara sikap pilihan kita ada perubahan. Ada perubahan. Sikap kita nak turun untuk nak pilih calon-calon tu kita ada perubahan tak? Ya. Kita tengok pernah 3 tahun dulu belum nak milih raya ni, belum nak milih besar ni. Ya. Rataban Pertai Allah kau kelai ni. Ya. Hari tu kita jelas pada tu program-program kita jelas kata kita dorong rakyat tengok polisi. Ya. Daripada tengok mata-mata lain, benda-benda lain. Ya. So dorong tengok polisi dulu, kita dorong. Ya. Kita kecek kuat benar tetapi nak mencerdikan nak menyempurnakan watak rakyat kata hal politik ni usaha nak mendorongkan anak-anak muda, orang kita ni ikut turut. Ya. Nayobai kata dia nak buat gapo khususnya terhadap boleh radak can ni khususnya terhadap partai kita Taning ni. Ya. Patut lambat faham semkan ni. Ya. Kalau dia nak selesai harga apa? Yang pertamanya sakut dengan bak selesai, yang keduanya sakut dengan bak kemajuan. Ya. Begitu dia dah timbul pantah-pantah kita kena jemput banyak dia kecek pantah-pantah sosok duk debate apa ni? Ya, bukan debate sosok guna masa peluang untuk nak pidato. Nah, calon-calon pada waktu tu. Kita nampak 2 tahun dulu tu kita mula nampak prakutkan ataupun fenomena yang luar biasa. Betul politik ni. Ya. Kita mula nampak fenomena luar biasa. Kita nampak rakyat umum lagi. Kita tak lagi. Kita tak nampak lagi rakyat umum. Sebab apa? Rakyat umum yang kita sudah sudah khabar daripada kajian projek sama-sama pun daripada perkara-perkara ni kita nampaknya kalilah kita nak masuk sasaya-sasaya F1 dikajikan kata mereka masih lagi duduk dengan jalur-jalur cara-cara politik dulu lagi. Ya. Begitu kita tengok atas politik ada perubahan benar-benarnya 2 tahun belum 2 tahun dulu. 2 tahun dulu. Daripada kita dah buat dak penerangan. Ya. Ni tahun 2 tahun lepas ni nampak hasil-hasil daripada kita salah satu lah. Ya. Salah satu yang kita buat dorong suasana politik dan kita mula nampak kata orang kampung dan kita khususnya kepada anak muda. Kita tak nampak pelajar ni. Yang ini berbalan seksa. Ya. Saja belum apa lagi. Saja belum apa gini. Ya, yang 2 tahun dulu kita mula nampak buat percacun banyak daripada buat pelajar. Pelajar tu segera ada satu reti ya. Panggil akan memang untuk bahas sakut dengan polisi. Tapi setiap kampung, setiap kawasan tu mula panggil akan main. Tu witikan kita nampak luar biasa. Witikan waktu tunjuk kata ni boleh nak tengok anak bangsa yang cerdik dan menjadikan perkara ni untuk menjadikan pantah supaya orang nak main kecek janji dengan kita dengan rakyat benar-benar janji depan muka kita boleh buat suasana tu naik lagi. Luar biasa tu. Orang tak berani kalau orang menapik, kalau orang bahan tak berani nak mata. Tak berani. Kalau dulu sebelum daripada ada penerangan lagu ni, kalau betul dulu tu macam mana? Kalau betul dulu yang ini. Ya. Betul dulu. Kalau ni cara teknik. Teknik untuk nak benarkan politik. Ya. Ni. Teknik nak untuk nak benar politik apa panggil bagaimana kita nak benar. Ya ada banyak cara lah. Cara yang paling mudah kali, cara yang paling utama kali dan mudah sekali untuk nak benarkan politik, sesiapa yang ada duit banyak akan mudah. Nak benarkan politik. Sebab apa? Sebab cara untuk nak mengajakkan orang nak belikan orang ni apa panggil seat hak kita ni ia ada harga dia. Sebab apa? Sebab dalam demokrasi ni, dalam betul demokrasi ni hak orang ni ada maruah. Dari kita jadi kita nak nego maruah kita ni apa kau? Ni. Nak nego maruah kita apa kau? Dari kita. Modal banyak kita boleh nego banyak. Kalau kita modal banyak dia nego banyak. Ni. Kalau kita modal apa panggil? Kita guna hak dan maruah untuk jual beli pada hari pada dulu-dulu. Ya. Bermakna kata
demo guna ni, demo beli hak kita, demo beli maruah kita melalui duit. Ya. Melalui duit. Untuk apa? Untuk nak meyakinkan kita kata pilihlah kawan ni. Ya. Pilih kawan ni berjaya. Pilih kawan ni berjaya. Pilih ni kawan awak 1 2 3 4 5 ni. Demo boleh 1 2 3 4 5 ni. Ya. Ataupun pilih kawan. Tak boleh wayak ni kata pilih kawan polisi ke apa. Anak yak polisi ke apa. Kalau saya jadi ni lagu mana tak nak tahu apa. Ya. Oh. Betul demokrasi ni panggil sikap untuk nak bayar. Ya. Beli hak dan maruah. Jangan kata begitu. Saya sudah sini. Saya sudahnya setiap kali kita terima duit orang suruh milih ni. Ya. Duit orang suruh milih. Dan dia kata duit riswahnya. Ya. Ini dibahas lagi lah. Ya. Orang katanya kita beli sorok. Dia bukan sekadar beli sorok tak. Ya. Sorok di istilah une-une. Ya. ทุกคนมีสิทธิ์และเสียงเท่าๆกัน Ya. 1 คน 1 เสียง 1 สิทธิ์ kalau nak milih dulu 1 คน 1 เสียง 1 สิทธิ์ mana tak setiap orang tu ada hak bagi dia. Ya. Hak bagi kita ni, Ya. kalau kita himpun dengan cara ramai-ramai ni, jadi hak kau mahal. Yang mana politik dulu. Politik dulu. Ya. Bawa politik dulu, bawa nak himpun hak nak himpun. Dia tahu dah kata hak ni ada duit. Ya. Dia nampak cikgu ni hak ada duit. Tapi tak banyak. Dia tak berapa kok. Tapi apabila dia himpun ramai-ramai tu, hak jadi mahal. Jadi kau mahal. Ya. Jadi orang nak benar politik masa dulunya, mari cari orang yang boleh himpun hak banyak kali. Ya. Istilah sini hipun sorga lah. Ni. Hipun sorga lah. Ya. Pas siapanya hak boleh kuasa nak hipun sorga tu? Ya. Terjatuh orang kedebeh. Orang kedebeh. Terjatuh orang berjasa. Orang berjasa. Terjatuh ulama-ulama. Untuk nak hipun sorga. Untuk nak hipun sorga. Untuk nak hipun sorga nak dapat kemenangan. Nak dapat kemenangan. Ya. Sebab tahu sorga penting-penting. Begitulah apabila hipun dengan cara grup gini, hipun dengan cara ramai-ramai ini, timbullah apa panggil hua khanan. Ni. Hua khanan. Sebab apa istilah khanan? Sebab setiap orang tu hak suara dia tu orang bila di markah betul pilih. Ya. Satu orang satu markah, satu orang satu markah, satu kanan. Hua khanan ni bergobak untuk markah masing-masing. Mung ada bergobak apa? Buat lagi. Cek. Bawa masuk dalam kilang umur besarnya, umur besar, umur kedabainya. Apa panggil markah naik atas kepala kalau nampak boleh sekian markah naik kepala. 200. Boleh 200 ke? 200 ke taruh. Hak ni mari pop 1000 ke. Mahal sikit. Gambar. Mana tak para hua khanan. Awak-awak hua khanan semua ni ialah hari peluang ni lah boleh pergi torong, boleh ngediu. Ya. Jadi satu perniagaan. Satu kita kena maruah, kita jual ada maruah dah. Ya. Yang dua kita ada alat nego orang yang tak sabar, kita dak nego jati diri kita tak sabar. Sepengabur kata saat ni, kita pergi beli saat ni beli maruah, kadang-kadang ya wui saat ni tu sepertinya ya jual ya dia. Yo. Tu apa nak ingat? Ya. Kena ingat. Okey, berarti kata apa? Sebelum daripada ada ruang politik, kita tengoknya belum daripada politik di setiap minggu atau politik di mana orang ada penerangan apa saja. Sebelum ada tu tak tengok udara jadi macam tu. Kebanyakan masyarakat tani ada macam tu pada. Tapi molek mari sini bah. Kita contohnya mari sini berarti kata ada politik tak duduk penjelasan atau ada kenyataan betul-betul cara mana kau nak ke lebih baik. Jadi mulanya nampak bunga-bunga untuk ada perubahan. Ya. Luar biasa. Betul nak tanya lagi kata di hari ni tengoknya bos sebut tadi kata ada 2 tahun belum pada ni lahir pemilihan yang sumus di negara Sia ni iaitu lahir perubahan banyak. Macam mana apa? Ya kalau kita tengok belum 2 tahun belum cikgu. Baru kita tengok 2 tahun belum ni kita mula nampaknya apa ni sikap prene. Ya. Persatuan anak muda kita mula menjadikan persatuan rasmi. Dan setiap tempat mula ada cetuh persatuan dia naik mari.
Nah, Ya. jadi rasmi persatuan tu 3 tahun lepas. 3 tahun lepas. Tu, 3 tahun yang lepas. Yang mana kita bila rasmi kan bangkit persatuan anak muda mudi petani, anak muda mudi sepatani yang kita Ya. bilangnya, yang mana kita buat ikrar yang pertama. Ya. Yang dibawakan oleh Cik Wah sendiri pada. Ya. Tu, gambar. Masa tu jadi seimbang sangat dalam sikap persatuan anak muda mudi pada waktu tu pun kita boleh susun sikap untuk bagaimana kita nak menyikapkan kita terhadap politik. Oh. Jadi budak masuk dalam sidang politik. Ya. Anak-anak kita masuk dalam ruang politik. Ya. Anak muda pada 2 tahun yang lalu ialah tujuan penting bagi sasaran politik bagaimana kita nak boleh benar sasaran anak-anak muda. 2 tahun dulu. 2 tahun dulu. Ya. Sebab anak muda yang beranak dulu. Ya. Anak muda yang rasmi dia dulu. Ya. Ya ikrar dia dulu, ya berjanji kata dia nak buat berapa, ya buat apa panggil, ya bangkit for dia, ya buat kegiatan for dia, ya buat sehebat-hebat kegiatan. Jadi struktur dan masyarakat pada waktu tu digambarkan oleh setiap orangnya, disusun dan dibimbingkan oleh anak-anak muda dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Mana kata belum nak milih, anak muda kita sudah sikap dah, belum nak milih ni sasaran untuk nak benarkan politik pada waktu tu terjatuh kepada anak muda-mudi. Ya. Terjatuh kepada anak mudi. Banyaklah pembahasan sakut cara buat kegiatan dengan anak muda sikit-sikit, ada anak muda sikit-sikit, ada anak muda sikit, anak muda. Polisi gitu tu. Orang tua-tua sampai ke perawat sendiri tua-tua pun nak bakal wajing. Tak orang nak berjalan pun nak bakal wajing. Nak tunjuk muda ni. Nak tunjuk sikap muda ni. Tiba-tibanya kita boleh tengok perubahan penting. Catat dah dalam sejarah kita, catat dah dalam kebanggaan anak-anak muda kita, anak-anak mudi kita. Pilihan raya 2 tahun yang lepas hak besar ni. Pilihan hak besar ni. Nah, anak muda banyak kawasan kita tak terima duit daripada calon-calon politik. Takbir kalau cak ni nak takbir. Takbir. Allahu Akbar. Jangan ada. 2 tahun yang lepas, 2 tahun yang lepas. ternyatanya, yang jelasnya, yang hebatnya, yang tak pernah kita boleh tengoknya, anak muda persatuan, anak muda mudi kita tak terima duit daripada calon politik. Pemuda Kelabur, pemuda situ, pemuda apa panggil, pemuda jamu renai, pemuda kuing merah, pemuda bakat tak seh duit. Ya. Tak seh duit sebelum milih ni mengikut orang yang nak turun memilih dengan sistem dulu sakit kepala. Sakit kepala lurah. Sebab nak kira markah tak tu baik. Ya. Kalau nak guna cara hak dulu payah sikit lah. Payah sikit. Nak benar ni payah sikit. Sebab tu 2 tahun dulu demo kena ingat kata demo sudah buat satu fenomena luar biasa terhadap politik dan kita duk cari impian-impian politik cuci begini berjamai-jamai dah. Lama-lama mana dah tapi terjayanya kepada persatuan anak muda pada waktu tu. 2 tahun yang lepas ya. 2 tahun yang lepas ya. Mana kata kita mula nampak perubahan politik. Hak kita sudah duk tengok, duk susun, duk kata kita duk makan, kita duk gapo, kita mula nampak bunga-bunga, benih-benih perkembangan. Perkembangan perubahan mula ada cetuh di bumi-bumi taning ni. Allah. Habis tu jangan abai-abai, jangan cuai-cuai, jangan main-main. Politik kita nampak kita tak pada, jangan gaduh. Jangan gaduh. Kadang-kadang orang kata, tak nak dengar dah politik setara tu. Jangan gaduh. Jadi gini, kita dengar pada kesimpulan atau dengar bahasan dari The Boss ni jelas. Kata 2 tahun pemilihan daripada ni, itu ada perubahan banyak dengan tentang hak anak-anak muda, tentang untuk nak beli suara dan sebagainya. Dan juga kita rasa kalau sebut hak anak muda ni kita bagi Cik Wah rasa tak boleh nak lari kepada salah kumpulan yang sangat gagah, yang sangat luar biasa. Dan juga kumpulan ni kalau tengok di mana-mana luar-luar negara, kumpulan hak yang pasti, hak yang dapat perubahan masyarakat, iaitu sakut dengan pelajar. Bagi Bo ni, Bo rasa kata untuk pelajar kita, fokusnya di petani kita, bagaimanakah kita nak sarang, nak sabarkan kepada saat itu untuk nak menjagakan lebih kuat lagi, Bo. Karena apa? Kalau kita tengok
lahir daripada persatuan anak-anak muda deh, lahir persatuan anak-anak muda di setiap kampung. Lah ni yang mula faham apa? Kata apabila ada pemilihan, ada politik, pemilihan dalam kampung, pemilihan dalam kuasa, ia nak tak diri ia kepada pihak A atau pihak B. Tapi mula anak muda mari duduk tengah. Kawan boleh pilih belaka. Tapi syaratnya gini ni. Dia nak pesan belaka. Karena pemuda saat ni tu tengok setelah lahir Melayu Raya deh. Ada perubahan saat ni iaitu orang muda sangat boleh bawakan keadaan masyarakat dan juga masar pe masyarakat nampak gambar kata anak muda boleh mencontohi. Maka tak lain tak bukan pentingnya ada anak muda dah di golongan pelajar-pelajar ni macam mana boh? Baik. Ini pendapat lah. Ya. Pendapat peribadi. Ya. Pendapat peribadi mungkin ada betul dan salah. Hanya daripada pengalaman dan daripada kaji-kaji kita. Tapi belum kita nak masuk kajian dan beri pendapat, saya minta cap baju depan lah. Baju baru pak? Baju baru ambil tan. Baru ambil Dina. Okey, baik cikgu. Ya, soalan saya dia begini. Soalan saya nyo semenjak daripada 10 tahun lepas. Dalam era kita boleh bilang dah 20 tahun. 20 tahun, 10 tahun lepas, 20 tahun lepas kita nampak perubahan baru dunianya, fenomena baru dunianya, alat komunikasi ni mula bercanggih. Alat-alat komunikasi, alat-alat telekom, alat-alat internet, alat-alat gapo ni mula bercanggih. Daripada generasi mana? Daripada generasi dan sahaja generasinya orang umur dalam 18-20. Tahun ni. Dalam era ni. Mana kata di saat 20 tahun dulu saat persiapan untuk nak membangunkan alat canggih berkaitan dengan teknologi untuk nak serang generasi-generasi yang umur 18, 19 masa ni. Ada gambar. Orang hak panggil ahli dan bijak berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan komunikasi, berkaitan telekom, berkaitan dengan chat apa ni, diberikan generasi orang umur dalam hampir 20 sampai ke 30 lah. Bukti ke mana? Buktinya hari ni di India. Hari ni di India anak pelajar hak lulusan mengaji engineer, IT engineering, wiswa.com, wiswa elektrik, high teknologi ke apa semuanya, India duduk nombor 1 ataupun duduk nombor 2 dunia. Anak-anak muda beli demo bijak. Saya kek ni. Saya kek contoh ni. Saya kek contoh ni nilai mahalnya wawasan anak bangsa Indian. Nilai mahalnya wawasan anak bangsa Indian, dia proses anak-anak bangsa dia tu sangat luar biasa. Soalan saya di situ loh. Begitu baik. Okey, baru kita tengok. Andainya kita nak alasan kata kita di bawah jajah, kita kena tekan, kita subi persoalannya berkaitan dengan alasan nak kata kita lemah sangat kita ni. Jelas. Tetapi ada berapa cokoh orang? Ada beberapa orang, ada beberapa kelompok yang untuk nak bangkit kata aku boleh untuk nak kuat walaupun ditekankan oleh orang lain. Ni. Yang mana tu? Mana tak era anak muda sebenarnya dalam 30 tahun semasa ni semenjak dalam 20 tahun ni panggil era bangkit anak muda setiap dunia. Panggil penyuk semai kong kan tentua kong konrun mai sedunia, bukan tempat kita. Fenomena yang mengajakkan kita, fenomena yang mengajakkan kita begitu di Hong Kong persatuan anak muda buat perhimpunan. Di British, di Perancis, di mana tempat pun persatuan buat perhimpunan. Panggil era dia. Di Arab Spring, Timur Perubahan, di bumi Jazirah Arab sebab daripada persatuan. Sebab apa? Sebab generasi 30 tahun ni dia buat komunikasi perhubungan watak cerdik dia tetap politik, dia hajak serai orang, dakwah orang berkaitan politik melalui sasaran-sasaran dia. Ya
tak apa panggil bonapok kata pecanggih sangat alak ni. Siapakah boleh ubah kawasan-kawasan Jazirah Arab menjadikan Arab Spring? Ya. Siapakah boleh ubah demokrasi di kawasan Hong Kong? Siapakah boleh ubah apa panggil peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hak ke anak muda melalui sosial ni? Sebab itulah kajian barunya bagaimana untuk nak melemahkan cara fikir anak-anak muda kita, generasi yang kita anggap kata dalam 10-15 tahun. Generasi adik kata kita, Cik Wak, generasi adik pada saya ni, generasi pada adik pada Ning ni, kalau tengok sosial yang dok main lah ni, panggil sosial untuk melalaikan fikrah dan mengkhianatkan cara fikir. Budak lekat judi berkata-kata orang, budak lekat slot berkata-kata orang, dengan sebab generasi mula ukar cara main. Takut kita jadi cerdik cara main sosial. Remo guna alat lain. Jelas. Dengar daripada saat ni jelas guna apa? Jelas kata harga dia orang generasi muda ni. Proses dia saat ni tu sangat untuk mengubahkan masyarakat lagi kepada arah mana saat ni tu, iaitu tergantung kepada orang generasi muda. Ya sebab ni. Hak generasi awal saat ni kan. Generasi semua seorang modul patana teknologi melalui sangkum sosial. Nah, sosial melalui kapan? Di saat waktu tu pun remo nak cari hasil, remo tak gambar kata ada kekuatan pakala tu mo. Itu pun influence dia ni terlalu kuat. Orang kira, orang catat diri pun tak tahu kata puak ni nama alat ni untuk menggerakkan orang dalam sosial. Patut ya bukti. Bukan bukti, ya bukti sedunia kata ada perubahan melalui cara perhubungan sosial ni mentimbulkan gerakan-gerakan. Contohnya di Arab Spring pada waktu tu. Dan banyaklah alat-alat begini. Sebab itulah selepas pada tu, generasi selepas pada tu, beranak selepas pada tu, kita mula nampak aplikasi-aplikasi yang masuk dalam internet, yang masuk dalam telefon-telefon tu tak menjadikan aplikasi yang menghasilkan cerdikan orang, tetapi menjadikan aplikasi untuk nak melalaikan orang. Sebab tu benda ni kena betul. Benda ni nak kacak. Tak ada orang mau bagi, tak ada orang mau bercerita. Tak ada orang mau berbahas. Tapi nyata-nyatanya kita tahu kata kita dok lalai, anak-anak muda kita dok lalai. Kita tahu anak muda kita dok 4-5 neje, dok main game bola, dok main game slot di kedai. Bah kita nak perubahan gapo? Kita nak gaponya. Baik kita dok banding lah. Baik kita dok banding lah. Baik kita reda dengan keadaan begini lah. Sebab apa? Sebab kita tak nampak ciri-ciri perubahan anak muda. Yang mana kita bila 2 tahun yang lepas lagi, kita mula nampak perubahan dah. Kata anak muda kita ambil sikap kuat, mula tak terima apa panggil cara permainan politik-politik yang dulu. Tak terima duit. Saya pilih band ni sebab saya kena tak polisi band. Saya pilih band ni dengan sebab band mengikut polisi-polisi yang mana rakyat nonok sungguh. Iaitu 2 tahun dulu saya nampak jelas kata ada perubahan. Tapi ingat, dalam kekuatan kita pun kita jangan bangga dengan kekuatan perhimpunan kita. Betul. Kita jangan bangga dengan jumlah. Kita jangan bangga dengan cara ramai. Sebab Islam hajarkan kita, Islam proseskan kita, Islam tak pernah benar dengan jumlah ramai. Rekod lu dah. Ini bakal rekod lu dah. Mengikutkan sejarah pun Islam. Mengikutkan sejarah, Islam tak akan hajar kita bangga dengan jumlah ramai kita benar. Islam hajar kita jumlah sikit ni lah benar. Dengan sebab kuatnya jumlah sikit ni. Keyakinan, keiman dia, kepatuhan dia. Islam ajar proses begini. Begitu kita jangan lalai, kita jangan bangga dengan perhimpunan ramai-ramai jumlah kita pada perhimpunan Melayu Raya. Jangan. Yang kita nak bagaimana kita nak menguatkan iman kita, nak menguatkan kesatuan kita, dan kita boleh tunjuk kekuatan kita ni. Pilihan apa ni kita boleh tunjuk dah. Jelas. Pilih apa ni bagi anak muda setiap tepat, bagi anak mudi setiap tepat, bagi pelajar setiap tepat. Jangan terima duit. Mencontohi. Nah, pegang tangan, ingat kita ikrar ke apa, ingat kita berjanji ke apa, kita akan tunai, kita tak akan terima duit daripada calon-calon politik. Tak sih? Maaf kita pilih mengikut polisi. Kalau polisi kena, kalau polisi setuju boleh. Itu panggil cara untuk nak mengikat orang yang nak jadi wakil kita rakyat. Dia bukan jadi pemimpin yang nak bersilap Kita bukan pilih khalifah ni. Kita bukan pilih Tok Imam.
Kita bukan pilih Tok Imam, bukan pilih khalifah, bukan pilih pemimpin. Kita pilih orang yang nak mewakilkan suara kita pergi untuk nak bahas wak une-une. Bagaimana untuk nak tadbir kawasan-kawasan masyarakat sesuai dengan masyarakat suasana. Bagaimana untuk nak boleh ambil hasil-hasil yang mana kita duk beri bayar tu boleh duk tunai, boleh duk bayar menyelamatkan kita, mengamankan kita. Kita nak kita tahu okey. Kita nak apa? Kita yang pertamanya kita nak makan ni. Bagaimana makan ni dalam kuasa kek oboco kita? Bagaimana makan ni dalam kek oboco kita? Adakah orang orang dahga, orang ada kelapai lagi ada dalam masyarakat kita? Kalau ada, orang yang dicalon wakil itulah berdosa. Jelas bah. Oh, baik tu dia bukan benda main-main. Oh, habis tu bah. Apabila bah sebut lagu ni, saya terlintasnya kata tepat generasi manusia di antara daripada kanak-kanak daripada orang-orang tua. Kalau anak-anak muda saat ni tu tegak sungguh. Suara nak beli tak boleh sungguh. Pendia sungguh. Bukan apa ni apabila demo nak beli, ia selalu mencontohi kepada orang lain. Bagi cikgu-cikgu rasa apa? Jadi beruntung di antaranya misal kata apa? Orang main nak beli suara. Bah ni tua dah. Cikgu wiring lagi. Orang nak beli suara, mari nak duit ni. Beli suara 2,000 kok. Minta maaf cik. Saya bukan tak saya pilih. Saya tak boleh nak ambil duit ni. Buatkan orang-orang tua saat ni malu bah nak ambil juga bah. Jadi bagi saya nak kata untungnya apabila kita anak muda saat ni mula mencontohi saat ni bah. Molek tengok bah sebut saat ni mari kata kalau anak muda boleh buat lagu ni untuk selanjutnya dan juga pelajar saat ni tu boleh buat selanjutnya, kita rasa lahir perubahan banyak lagi bah. Ya banyak. Ya perkara ni kisah kok benda cuci. Nah, dia mau tahu sendiri kata bagaimana cara. Okey, walaupun ada timbul pembahasan, nah, ya jelas kata buat era dekat dengan milih ni ya sakut dengan apa kita nak cucikan kita ni. Kita tak say dia didorong kita ni menjadikan satu politik yang kita kena faham benda ni. Aci boleh kita tak say lah. Bahawa kita tak boleh. Kita jumpa kecek cara mana baik tak say. Cara mana kita tak mau main begini? Bermakna tak? Ya ada cara. Nah, ya ada cara. Apabila cara begini, bermakna kata politik rakyat, pemahaman politik rakyat sudah masuk bergerak kata kita cerdik dah politik kita. Kita sudah faham tentang politik kita. Dia mau nak mari cari, beli suara, beli maruah kita ni bukan main-main. Dia mau nak menega atas maruah kita ni bukan lah. Sebab apa? Sebab kita tahu kata asal untuk nak menggagahkan masyarakat kita menjadi masyarakat kita sejahtera, aman dan makmur melalui sikap dan cara pilih pilih calon-calon politik ni lah. Orang nak menjadikan wakil rakyat kita sihat tak sihat dari situ. Dah tu dia ada musim 4 tu lah. Abang duk musim sebagai duk musim jadi 4 tu lah, dia wong cong tu lah. Sepang U-turn klik 4 mula. Apa tu dia kata ada perubah satu hari tua tanya saya, lagu mana politik semasa bocor lah ni. Kita cik kita berasa begini, kita berasa kata dulu baik mana lah ni pun baik tu lagi. Kita tak nampak perubahan apa. Kita tak nampak sikap perubahan apa. Nah, yang mana yang luar biasanya tempat kita ni panggil sikap kalau nak korupsi sungguh tentang projek-projek pun dia nak korupsi dengan rasmi dengan gangguh sangat-sangat tak boleh. Kalau tak pandai cara. Dengan sebab apa? Ya sebab ada poposo, ada kantor shop, ya kem nuat juga. Mana tahu dia mau nak makan, mau kena bagi dia boleh makan tik arum tu. Ya tak seperti kawasan lain. Kawasan lain hak di masalah ku makan sok ke? Lain daripada negeri kita ni. Ya makan dia sok ke? Ya makan dia sok ke? Tapi dia makan batah pun, batah dia terlubai situ. Belum pernah batah dah, tapi ku makan dah. Aku bagi kau sikit-sikit ya. Tapi mau kita jangan. Nah, batah kita dah comel homo ni. Okey, mari gak waktu rumah kita. Gak kaki dia buat itu tren. Saya lagi tak batah. Sebab batang molek. Nah. Jadi kita ingin bergambar gini. Bagi saya sudah buat pembahasan dah. Saya dah buat pembahasan gini Saya kek contoh mudah cik. Nah. Kita nak tengok kata calon ahli politik kita berjaya tak berjaya dalam sikap hijau dia ataupun dia cuai dalam hijau dalam sikap hijau dia. Saya tengok sini.
salah satu dan benar perkara yang paling penting tapi remo wak cuai-cuai dan abai-abaikan. Ya. Iaitu hak bagi hidup kita dengan selamat. Oh, hak ni boleh tengok selalu. Boleh tengok selalu dah. Boleh tengok selalu, Boleh tengok selalu. Boh. Boleh hafal selalu dah. Ya. Nah, hak bagi hidup kita dengan selamat. Setiap lokal politik, setiap apa pun mereka kena bagi hak ni. Mereka kena jaga hak ni. Hak ni utama. Tu remo nak lagu mana pun remo nak jaga hak ni. Ya, Bagi saya basic mudah-mudah ya. Ya. Saya tengok dengan cara mudahnya. Saya pergi di kawasan mana, walaupun saya duduk di kawasan mana, kalau saya nampak ada tiang pelita saja pelita tak ada tu wagai. Tiang beratus-ratus teh. Ya. Pelita tak cirah sutih habuk. Aduh. What happened kalau masalah kata? Gapo? Gapo ni? Mata dia ada gapo. Gapo duduk berlaku. What's happening? Gimana? Witikan mudah-mudah. Kita jalan waktu malam. Ya. Kita naik kenderaan waktu malam dan kita aksiden. Pia salah. Kita lah salah, Boh. Kita salah. Bagai habis kita salah. Ya. Tapi kalau turut ikut sungguh, kuam sewang tu kalau mengikut sedadu cara-cara sendiri, cara-cara tengok kuam sewang lah. Ya. Tengok Tengok cerah gelap ya, dulu. cerah gelap dulu. Ya. Sebab tu pelita we ada untuk menambah selamat nyawa kita ni. Nampak mudah-mudah sampai ke pelita mengganggu juga. Lepas nak pilih apa lagi? Ni contoh. Gambar tak? Ya. Kaca tu nak bagi jelas. Nak bagi jelas. Nak bagi kata hasil daripada kita orang kena beli suara ni tak ada boleh gapo. Tak ada boleh gapo ni. Lepas tu ya ni tak rugi le, Wah. Ya tak rugi. Ya tak Walau rugi. kita tak Kita tak sah budaya ni. Ya. Kita kata rema nak lagu mana pun terserahlah. Ya. Tapi generasi anak muda-mudi termasuk juga pelajar kita seno dulu dah. Tak sih. Tak pernah nak hurai tanya apa. Ini ada motor sih. Kau tak sih be. Kau pilih mengikut polisi suara 345 ni. Kalau menjawabkan polisi rakyat, kalau mengasihkan rakyat. Contohnya, Tong Tin, boleh buat siapa tahu nak apa? Tong Tin ni boleh siapa kawaknya. Kalau kita nak mensihatkan orang kita nak beragai habis lepas bocok vaksin nama kata. Duk beragai. Maaf dah. Tong Tin engkau sama nak menuaikan dan suka pap ikut kampung boleh kan? Sekadar kita mampu. Tangan mana boleh buat. Kita nak khusus cara mana? Kita nak buat orang fokus cara mana? Orang umur 60, kita nak buat jadi kum cepat piset untuk semua hubungan semua dengar untuk buat lagu mana kita nak boleh masuk dekat saya semua. Yang mana tu? Ya. Mana banyak tugas apa yang kerajaan tempat ni untuk nak mengamankan rakyat. Kita biasa menikmati cargo turut gi. Kalau tak maknanya sistem hidah. Ya. Jadi kalau tengok tu cara saat ni tu boleh rakyat saat ni boleh makan hasil daripada kemudahan dan sebagainya situ. Tapi kenyataan sebalik. Ya. Sebalik boh. Betul boh kalau kita tengok sini lagi boh. Kita sarang kalau misalnya tu anak muda tani persatuan masyarakat petani ni tetaplah kata misalnya tu 1000 sebuah 1000 teh kampung 1000 persatuan pemuda-pemudi semua 1000 teh kampung di bawah yang ada di tani kita kalau memahami cara politik ni cara politik cara beli suara dan sebagainya kalau boleh tahan benda sini bawa kata ada perubahan gapo ti lepas ni belalah kalau kemungkinan anak-anak muda ketua anak-anak muda duk tengok ada ni 10 orang pun kalau yang mencontohi kecek kedai lepas dah ni. Kita contohlah. Kita contohlah. Luar biasa soalan tadi. Bagi saya soalan paling mudah sekali, adakah kamu nak perubahan semua? Ataupun kamu sendiri pun ada hasil teteh si cara duduk begini. Mula. Adakah kamu perlu pada perubahan? Soalan pertama. Untuk kita hidup lebih baik. Ataupun mung duk wasa ada hasil dengan keadaan biasa begini. Wasa duk lagu ni tak apa. Wasa duk lagu ni tak apa dah. Kalau ku kacegi ku tak kata ubah boleh sungguh dak. Mana tahu mung sendiri pun beragam dengan cara-cara fikir, cara-cara kepercayaan, keyakinan kamu beragam. Nah ciklah banyak orang begini. Ai panggil orang golongan begini, orang pasuk ke begini, orang semangat.
Ni nak becek. Ya. Orang semangat. Bila kita kecek sedap, cep. Oh, semangat mari. Tapi nyata-nyata mu tak sel perubahan. Oh. Hati dalammu bahang, dia panggil. Mu tak sel perubahan. Nyata-nyatanya mu tak sel, hatimu bahang tu cuba tengok molek. Kalau mu nak perubahan, mu ada dua perkara penting hak boleh tengok dalam generasi anak muda-mudi dan khususnya pelajar. Yang pertamanya mu ada disiplin, yang kedua mu ada masa, mu manage masa yang luar biasa. Kalau mu ada dua perkara ni jelas-jelas mu boleh bukti ni jati diri kita ni. Nah, mu yang berdisiplin, mu hidup, mu tahu kata mu nak pergi ke mana, mu hidup, mu tahu mu nak buat apa, mu hidup, mu tahu taat patuh, mu hidup, mu tahu hormat, mu hidup, mu tahu untuk nak jaga seni apa semua, mu hidup, ni panggil disiplin, hidup mu hebat. Oh. Sini nak kat sini ni. Rekod. Yang keduanya nak tunjuk kata kamu anak perubahan benar-benarnya mu hargai teteh masa. Mung tak sia-sia masa. Kalau mung nak perubahan sungguh mung tak sia-sia masa. Mung rasa rugi kalau mung sia masa. Biasanya Tuhan sumpah dengan ayat-ayat begini. Ya. Nah. Biasanya Tuhan sumpah dengan ayat-ayat begini. Sudah jelas dari surah Al-An'am. Tapi ternyata kalau kami, kalau buat kita bangsa yang perlu para perubahan, ubahkan sikap kita. Oh. Nah, kalau katuk ni yang mulai ni. Jadi contoh. Okey, jadi jelas yang daripada depa saat ni jelas tentang kata ni adalah kebesaran daripada orang-orang sikap orang-orang muda ni pasti ada perubahan. Kalau dia tegak semua, dia memahami semua hak politik, gerak membentukkan nak berubah masyarakat depan, kalau dia mati semua dan juga dia siapkan pendirian ni, yakin kata dia ni salah satu orang yang ada hak untuk lahir perubahan. Kita rasa situ akan lahir perubahan yang paling besar sekali di antara anak-anak muda. Ya luar biasa baik nak cibo. Ya. Ni nak kisah sikit. Kita banggalah banyak ayat-ayat berkaitan dengan puji-puji anak muda ni. Ya. Nah, termasuklah ayat yang Allah beri khusus kepada Ashabul Kahfi. Nah, anak muda yang rela untuk nak menegakkan kalimatul haq, tak mahu kufur kepada Allah, tak mahu murtad kepada Allah. Walaupun raja pada waktu itu terlalu zalim, terlalu bunuh, zalim terlalu zalim, tapi untuk menyelamatkan akidah Allah ni, akidah Tuhan ni, mereka pun usaha untuk menyelamat. Lawan untuk nak menyelamat siapakah Allah pujikan anak muda ni. Bermakna kata, apa nama ni? Bermakna kata anak muda salah satu mekanisme penting dalam Islam. Ya. Anak muda ni adalah mekanisme penting dalam bangkitan Islam. Ya. Anak muda inilah penting menjadikan benih baik untuk buat perhubungan. Tak mati selalu tu Ashabul Kahfi. Tidur adalah Ashabul Kahfi ni. Tapi ayat-ayat penyambung generasi selepas pada itu masih boleh dengar daripada Ashabul Kahfi. Di mana anak mudanya salah satu orang, salah satu generasi, salah satu kelompok yang Allah buat luar biasa sungguh. Kita berbangga-bangga. Juga pesan-pesan daripada Rasul Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berkaitan dengan anak muda banyak menjadikan pesan. Ya. Nah, walaupun pelatih kerajaan dia tahap awal 20 lebih anak pasukan anak muda, termasuk Ali bin Khattab, termasuk anak muda dalam umur 18, 17, 20. Nah, mai dak syarat Baitul Arumah, Baitul Arqam untuk nak pelatihkan dan dakwahkan bagaimana untuk nak mendakwahkan Islam dan bagaimana untuk nak susunkan kerajaan Islam. Ya. Daripada anak-anak tangan anak muda 20. Oh. Nah, mari generasi kita mula tengok sahabat-sahabat, kita mula tengok anak tabiin, kita mula tengok orang-orang selepas pada itu. Banyaklah generasi anak mudanya ada berjasa kepada agama. Persoalan ni. Ya. Kamu tami juga. Berapa ramai anak muda segenerasi pada waktu itu tersehat ataupun sehat mereka dalam agama dan timbul perubahan. Gi kaji molek-molek, gi kaji elok-elok, nyata-nyatanya bukan sejumlah ramai anak muda segenerasi mereka tu yang sanggup untuk nak bela agama Allah. Hanya jumlah tak berapa jumlah ya. Sikit pula dah. Habis dia kena cek molek pun. Sejarah semua ni. Apa ni perubahan sebuah daripada kelompok ni bukan pada jumlah. Bukan pada jumlah. Bukan pada jumlah. Dan juga orang yang jumlah sikit hak ni tu pasti beriman.
beriman. Orang siapa tahat tu? Siapa kan boleh bimbing Khalid bin Walid? Muaz bin Jabal boleh bimbing Khalid bin Walid. Boleh bimbing general. Nah, orang umur belas-belasan ni bimbing metap yang marah. Metap kena duduk bawah dia. Ya. Bagaimana hati mereka tu? Ya. Lepas tu generasi demi generasi sudah bukti nyatanya generasi banyak generasi hak pergi banji berdera perjuangan Islam ternyatanya anak-anak muda. Yang boleh bimbing suasana begitu, yang boleh bawa suasana begitu. Mana kata suasana dalam media kecemasan sungguhnya kita harusnya kena ada. Ia akan munculkan anak muda berani, anak muda begitu naik. Ini kita kena yakin kata setiap generasi Allah akan hantar pemberani, pembela, penjaga agama Allah yang dinamakan anak muda untuk bawa panji Islam. Kita bimeh. So lagi kalau kita tengoknya untuk kita nak beri penjelasan kepada anak-anak muda ni, kita nak beri penjelasan kepada anak muda kita rasa tak cukup. Tak cukup di sini ni, tak cukup ni bermaksudnya semua yang memahami tentang hal politik, ni tak ada kecil hal pemuda berkaitan dengan politik untuk nak berubah. Kita rasa seharusnya kita kena pakak-pakak siapa? Pakak-pakak penerangan. Hak lebih-lebih lagi di pusat-pusat pengajian, baik di peringkat mahasiswa, baik di peringkat pelajar. Maka untuk pelajar bagaimanakah kita nak sampaikan kepada pelajar sani untuk dia ni salah satu perubahan. Kerana dia ni adalah anak muda dan juga dia ni salah satu orang duduk di ruang hak mudah pergi di mana-mana Pergi situ jumpa kelompok ni, pergi sini jumpa kelompok ni. Maka penting bagaimana kok mahasiswa atau pelajar di dalam menentukan politik, di dalam memahami hal politik untuk perubahan. Mas, terima kasih. Cik Wah, terima kasih Cik Wah. Ini satu pendapat. Ya. Satu pendapat, satu penangis. Ya. Daripada saya pun bukan dengan pandai saya kok. Daripada kupas pengalaman, ya. Daripada guru-guru, daripada abang-abang, daripada orang-orang saya bersila cuah muka bahar dan menjadikan satu satu pandangan yang saya nampak tahaning kemungkinan peribadi saya lah. Yang salah betul pun peribadi saya tanggung. Saya berjelas saat ini kata nak tengok satu orang yang perlukan kepada perubahan. Kamu ada disiplin. Nah, disiplin banyak pecah. Nah, berkaitan dengan moral, berkaitan dengan banyak pecah dalam disiplin. Nah, yang keduanya kamu pandai menghargai masa. Dua kali ni loh. Nah, yang mana saya sebut dengan persatuan anak muda, anak mudi. Salah satu mekanisme yang sudah tunjuk perubahannya pilihan raya terik bawah ni. 2 tahun yang lalu dan mereka sudah bukti perhimpunan kuat mereka di Patah Telubeh. Nah, yang mana mereka sendiri bukti jelas kepada sesara kawasan kampung-kampung menimbulkan giat-giat. Ini daripada sikap persatuan anak muda yang buat dorong kegiatan dalam masyarakat. Bagaimana soalan terhadap mahasiswa? Bagaimana soalan terhadap mahasiswi? Di saat waktu anak-anak muda sudah bertaburan setiap tempat untuk menggiatkan untuk masyarakat. Tapi soalannya bagaimana bagi mahasiswa, bagi mahasiswi untuk menghasilkan diri dalam suasana masyarakat begini. Oh, ini soalan di sini. Nah, soalan di sini. Nah, sebab tu bagi saya soalan kembali. Nah. Bagi saya ni, saya soalan kembalinya. Nah, kita mahasiswa ni kadang-kadang kita banding dan dengar suasana abang-abang semasa dia mahasiswa dulu. Dan juga orang mahasiswa dulu pun sudah banding masa mahasiswa yang dulu-dulu. Ingat para mahasiswa, para mahasiswi. Udara di zaman dulu kita boleh mengaji untuk pengalaman. Tetapi mereka yang boleh ambil sikap pada udara yang dulu dengan sebab mereka faham apakah tajam cara fikir dia untuk memahami masalah masyarakat dia di saat semasa tu.
Sebab tu soalan saya kembali kepada mahasiswa-mahasiswi, adakah kamu tajak keadaan suasana semasa di zaman kamu sendiri? Gambar tu? Ya. Sebab apa? Sebab soalan ni dia tak boleh tanya kepada persatuan. Ya. Soalan begini, dia tak boleh tanya persatuan. Ya. Soalan begini, dia kena tanya nak seksa, dia kena tanya para mahasiswa untuk menajam, untuk memaham, untuk menganalisis, untuk mengkaji, mengikut alat-alat ilmiah yang ada tu untuk menghasil dan faham bahawa boleh cetuh sikap-sikapmu bagaimana. Sebab tu bagi saya bukan peramah Faremo. Nah, saya pun duk clue Faremo, tapi saya fikir sebab saya diri saya tak tajak. Ya. Nah, saya tak terlibat dengan profesor yang mana Anas sebut saat ni. Nah, yang sebut, saya tak terlibat dengan dengan surat-surat seperti dulu dah. Nah, saya tak terlibat dengan keadaan suasana seperti dulu dah. Nah, semasa kamu mahasiswa-mahasiswi. Ya. Sebab tu persoalan saya tanya begini ni untuk nak kita tahu kata kita perlu benar-benar mahasiswa-mahasiswi untuk baca suasana dan keadaan. Bukan debo. Bukan cikwo. Bukan Bung Aladi. Nah, mahasiswa kena ambil tepat. Mahasiswi kena ambil tepat. Bagaimana masyarakat kita nak gerak selepas badan ni? Pia, mahasiswa sebagai orang fikir, sebagai think tank, sebagai kalang, sebagai think tank tepat yang untuk nak perah cara fikir untuk nak menyetuhkan cara gerak iaitu daripada mahasiswa. Sebab tu persoalan saya pelajar tak pelajar nak tanya hal begini ni salah satu permasalahan yang saya buat satu jadi tua ciwat kata kamu lemahnya sebab kamu baca keadaan tak betul. Saya back to basic. Tak hendak duk mari duk perangat, tak hendak duk syarat, tak hendak berapa dah. Bagi saya basic mudah-mudahnya saya bagi kepada pelajarnya, kamu baca keadaan putus dak. Bukan keadaan politik, suasana umum masyarakat ni politik dia baca pun tak apa. Ya. Kun kau cai boribot penti khanaatไหน nak khanaat ni. Kun kau cai สภาพแวดล้อมของสังคมขนาดไหน คุณเข้าใจปัญหาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่มากมายขนาดไหน คุณเข้าใจบริบทความรู้สึกของโต๊ะอิหมัมนี่ขนาดไหน คุณเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นผู้นำท้องถิ่นนี่ขนาดไหน คุณเข้าใจบริบทการเมืองแบบไหนในลักษณะการเมืองท้องถิ่นคุณเข้าใจระบบเศรษฐกิจคุณเข้าใจระบบการศึกษาในพื้นที่แบบไหนคุณเข้าใจเหล่านี้ไม่ถ้าคุณไม่เข้าใจนะคุณมีปัญหานะคณะศึกษา jelas. Dia berkecak baru kali ni yang mari. Jadi jelas dia nampak sini saya dia nampak sini boh. Berarti kata mahasiswa, pelajar, baik pelajar ni apabila dia tak memahami, tak baca kata keadaan lagu mana ni, maka dia gagal boh. Nyatanya dia gagal. Berarti kata kepada siswa, saran kepada siapa pada siswa pelajar sebagainya, kita kena fahami keadaan dan juga untuk perubahan. Kalau kita tengok WWN untuk tambah untuk tengok WWN pelajar ni, tugas dia adalah membawakan polisi-polisi baik apabila masyarakat, apabila proses apa saja polisi hok turun mari tak puas hati dengan masyarakat awal ni, dia orang kena lahir perubahan. Tu tugas dia besar. Tapi apabila dia baca keadaan tak nampak ni, dia gagal. Berarti kata untuk perubahan masyarakat petani ni kepada kelompok-kelompok ni pelajar ni salah satu besar sekali badan. Salah satu besar sekali di dalam perubahan. Baik, dalam perubahan. Bo kalau petani kita ni kita tengok 20 tahun lepas. Gapo tak apa boleh mencontohi pelajar perubahan keadaan saat ni tu, dapat perubahan masyarakat petani. Saya ada bagi ini satu apa ni cara analisis lah, analisis daripada kantor pelik dari persoalan dari pola. Benarnya dulu kita masuk keadaan dulu apa panggil bentuk aktor ada perubahan. Bentuk aktor orang ni ada perubahan. Bentuk suasana masyarakat pun ada tak sama. Keadaan pun tak sama. Suasana keadaan tak sama. Kalau khususnya saya ni, saya bangkit daripada suasana haru-haru. Saya bangkit daripada suasana haru-haru dengan suasana saya rasa kata bagaimana untuk nak boleh bantu orang-orang rakyat-rakyat kita.
berdasar bangkitkan saya. Berdasar peribadi saya ni. Peribadi saya ni sebab ya ada banyak kes. Yang mana fak abai-abai duk kecek, fak abai-abai duk bahas. Ya bukan bab sejarah taning. Bukan. Ya bukan bab sejarah taning. Ya kita ada bangkit dengan tu. Ya. Gamara. Ya kita bangkit dengan kesedihan sikap perlawan ni, okey, dan nasib rakyat ni. Kita rasa ini salah satu bukti nyatanya zalimnya fak ni. Dengar mana? Masa pelajar tu. Masa duduk jadi pelajar. Masa duduk pelajar tu. Ya. Apabila kita tahu sikap gitu tu, persoalan selepas pada kata kita nak bantu rakyat ilmu. Ya tak support dengan persatuan ni. Persatuan ni ya setengah orang ya duk pergi menadah. Setengah orang ya duk mai fuk wicha. Mai jumpa dengan acan, mai jumpa dengan debong, mai jumpa dengan debong, ya duk mai fuk wicha. Cara ilmiah dia. Kelak ilmiah dia. Support dengan apa panggil? Supaya dengan pratin kita cara hidup dia. Setiap tempat menjadikan guru dan ilmu dia. Persatuan ni. Pak anak muda dia ni luar biasa. Tapi buat kita nak jadi betul ilmu, nak seksa ni kita kena fokus. Kita kena fokus kita bagaimana kita nak menyampaikan khabar tentang rakyat. Untuk orang-orang luar tahu, untuk dunia-dunia luar tahu, untuk timurlah ilmu. Timurlah ilmu. Buat timur dengan ilmu, bagaimana kita nak nak cari, nak buat, nak bina kita tu, kita ada kapasiti. Saya termasuk daripada hasil proses abad-abad untuk nak menyampaikan perkara-perkara ni dalam kesempatan kita. Mana tu kita nak ngaji Inggeris. Kena ngaji Inggeris weh. Kena ada ngaji Inggeris weh. Nak gambar gini. Ya. Ni kita kena buat iktibas diri dengan semasa-semasa. Saya tak akan banding. Setengah orang kecewa dengan cara banding. Saya tak akan banding. Semasa ni. Tapi untuk nak iktibas, untuk nak mengkhabarkan. Bagi saya, mu duduk semasa ni pun, ku duduk semasa tu pun, yang penting daripada dua masa-masa ni, kesungguhan. Saya main-main tentang bahasa Inggeris, dan saya main-main tentang nasib rakyat, dan saya main-main tentang kegiatan-kegiatan untuk nak mengilmukan saya pada waktu tu, saya tak ada gini. Yang marah? Nyata. Mana tu kesungguhan? Demikian orang-orang lain pun mana tu kesungguhan? Yang kedemikian juga pada zaman semasa pun kesungguhanmu terhadap rakyat. How much? Apa? Yang marah? Berapa banyak kesungguhan kita terhadap rakyat? Kholas. Situ lah. Dan kita putus keadaan begitu semua, kita tahu kata kita bukan duduk baik ni. Nak duduk saja tak boleh. Nak duduk saja tak boleh. Nak duduk saja tak boleh. Nak minum kafe, nak bagi mengaji dengan profesor-profesor kelik mari duduk saja tak ada. Rasa kata aku ni kena fikir banyak lagi. Ya gambar betul struktur. Lepas sudah menyebar. Bagaimana untuk nak tahu kata hukum-hukum begini salah hak salah tak apa ni salah atau benar berkaitan dengan hak dengan kosong kita nak ngaji bab ni. Dan bagaimana untuk nak membawakan isu ni untuk nak berapat dengan dia nak ngaji bab IT, nak ngaji bab cara nak bergerak, cara nak jaga bab komunikasi. Bagaimana kita nak menggagah rangka-rangka kita gagah ni kena timbul perhubungan, kena timbul koneksi dengan antara bangsa. Dia marah. The problem is semasa ni iaitu apabila kita tak timbul gerak, ia akan tak timbul fenomena dinamika di antara gerak kita. Tak sahajalah kata kamu gerak kalau tak timbul dinamik dalam gerak kamu. Perubahan. Tak ada timbul perubahan. Tak timbul apa-apa pun. Sebab apa? Mu tak gerak ni. Adakah dia tak nak gerak yang ada perubahan? Tak ada. Malaikat ribut hari. Malaikat kenyuk ribut gitu nak asyik ada asbab ribut. Menggerakkan kita. Kalau mu duduk dia ni tak pergi. Tak ada dia tak pergi. Dan duduk dia tu dia tak berjumpa. Dia tak dia nak hurai kata dia berjumpa. Wahnya apa panggil pahaunya 7T pahaunya 5T siapa kasut pahaunya stunning lepas tu masuk stunning pahaunya buah masuk stunning dia nak hurai tak boleh sebab duk tepat sebab tu kalau nak kecek dengan foradab pra foradab C mung nahau mung laungan suara mung tu baik dah tu kalau jelas kata mung tak bergerak bang Okey, jelas. Jadi bagi Cik Wah ni kita duk kecek lebih kurangnya sejen ni apa. Jadi nampak jelas kata
Untuk perubahan politik di petani kita ni, politik bermaksudnya dengan sebab politik sana kita mudahi juga perubahan baik dari segi pemilihan baik yang hubung kait dengan orang-orang ken-ken yang baru dan juga orang yang paling power, paling gagah sekali di hari ini adalah anak muda dan juga pelajar. Ya, Maka dua-dua kelompok saat ni tu apabila tak kuat sungguh, tak berani nak perubahan sungguh, maka petani masyarakat kita akan duduk macam ni. Berarti kata dua-dua kelompok sana baik persatuan anak-anak muda di setiap kawasan, baik persatuan daripada pelajar-pelajar di setiap universiti baik, setiap sekolah baik, kita kena ada perubahan dan juga kita kena ada cara faham keadaan dan juga politik nak bawa kita gimana. Itu adalah lebih untuk kita nak kuatkan lagi perubahan di masyarakat petani kita. Pelajar nak putus. Sutai. Oh ni sutai. Ya. Oh ni sutai. Mai kali go, coba. Mai kali go. Sutai. Wahai pelajar, ni wahai pelajar. Nah, wahai pelajar, adik-adik saya dikasih sekalian. Nah, pelajar semua seluruh tempat kita, seluruh petani kita. Saya nak pesan begini. Ya. Cuba kamu tenang sikit. Nah, cuba kamu tenang sedikit dan kamu kaji molek dan kamu sungguh-sungguh nak nampak perubahan. Kamu akan derita apabila kamu tahu berita-berita dalam tempat kawasan kita. Kamu akan menangis apabila kamu tahu kenyataan dalam tempat kita. Sebab kamu tak tenang, sebab kamu lalai, kamu tak tahu berita dalam tempat kita. Masyarakat perlu kajian daripada kamu. Kamu tahu ke tak berapa banyak anak muda kita mula pindah tubik dalam kuasa kita. Duduk taburan diaspora setiap tempat dalam negeri semasa. Kamu tahu ke tak berapa jumlah generasi kamu keluar daripada pendidikan? Kamu tahu ke tak berapa jumlah orang duduk dalam keadaan kelaparan? Kamu tahu ke tak berapa jumlah anak kecil ni tak boleh untuk nak hubung pengajian dia? Kamu tahu ke tak keadaan tekanan tewah udara untuk nak cari sikap cara hidup number one terlalu kuat dari zaman kamu sampai ke tekanan timur, tekanan fikrah orang wak widemo tu duduk dalam keadaan depression, keadaan kriak, keadaan terabuk, keadaan tak berani untuk nak berjumpa dengan orang. Berapa jumlah anak muda kita hindari nusuk diri dalam rumah? Berapa jumlah anak-anak muda kita, khusus juga anak-anak mudi kita, masuk minta penasihat pendapat daripada mocit Witiah di rumah sakit. Wahai mahasiswa-mahasiswi, kajilah masyarakat kamu baik-baik sebab putuh kamu ni lah masyarakat jadi begini. Wallahu a'lam. Jadi untuk 10 minit yang terakhir ni, 10 minit yang terakhir ni kita boleh dapat saat ni ruang politik nak berubah tak berubah, iaitu tergantung salah satunya anak-anak muda dan juga mahasiswa. Dengan kata hari ni nak kata nak ayuk mari di sekolah Rongdian Tamwit ya. Tak ada khoban, tak ada khoban. Nak ayuk mari. Agak ni gelewak nak. Nak ayuk ding hak dudang le. Bukan ayuk ding. Nayuk ung-ing. Nayuk Ramon Tri. Ya. Mari rumah kita. Mari rumah kita hari ni, Arena ni, Tak tahu sungguh. Tak ada duk aku bontek show ni. Ya. Dengan kata mari di sekolah sekolah Haji Harum lah hari ni. Tu nampak kesan dalam Facebook, dalam sosial ni ramai. La haula wala quwata illa billah. Ya jadi nayuk tu kita tak khabar dah. Tak khabar dah. Ya jadi nayuk tu kita tak khabar dah. Ya. Jadi nayuk kita nak bilas semasa jadi nayuk tu semasa mana? Nak bilas tak boleh lagi. Dengan watak, dengan maruah, dengan apa ni saya nak tak nampak lagi nak bilas tak nayuk. Lepas tu hak paling sedih dan menyakiti dan peliknya buat kita mudah terlupa. Ya.
Hari kita duduk dalam keadaan banjir kuat pada waktu tu, ya tak paduh sikit habuk pun hama kita. Oh, nak tanya ni dah ni, nak tanya ni dah ni. Ni contoh ni. Nai tak nak para cacun. Rusik noi cai gitu. Semai kan memang lah ban rau. Boleh tadi kita tubik makan mie. Tubik makan mie ni jumpa dengan sedadu kan. Sedadu pakai cuk yangok sedadu ni. Ya sedadu kalau lah kau apa panggil orang WP. Kalau orang WP ni ya sedadu ni can budak lah. Hak mai kau ni ya dah radap yo. Radap. Kalau kita boleh tengok, kalau kita buat kereta pup tengok sedadu hok tepi batas tu. Kalau dadu tepi batas bitai banyak, okey pangkatlah ni. Mati situ. Bah kita tengok tu, maaf bukan podok nah. Kita tengok adik-adik sedadu sang-sang kita podok lah. Dadu tak ada tu manolah. Tak ada dengan bergong hang lagi ni. Boleh ada ngacau sepak sikit dek. Nah, tepak tak panjang. Apa-apa? Lepas tu jumpa dengan sedadu, tanya dia lah kata, "Molek kita sudah makan mie ya dah tepi tak reno ni duk jaga orang nak mari piyo ai." Kita tanya dia ni kata duk jaga piyo, dia kata nayuk mari. Dia kata nayuk mari. Lepas tu kita tanya makan gapo lagi? Oh, makan dah. Lepas tu kita tanya mari buat apa? Nayuk mata marai. Dia kata mari wis semangat kepada orang-orang jalan dia kata. Dan orang-orang baik ya ataupun baik yang kata pemimpin-pemimpin mari wis semangat. Lepas tu jadi soalan mari litah ni kata, mari wis semangat ni mari dalam keadaan kita susah tak mari. Tapi kena nak mari masa ni. Masa buah boning kan? Masa buah boning. Ni kecek bukan nak puji Cik Wo dah. Masa buah buat ni Cik Wo nak yuk. Ada lagi dah buruk ah. Dia license kau 5 pagi. Ada ting duk masuk tolong cuci pun tak ada. Bagi saya tak ada apa lah. Nah, bagi saya nya apa kedatangan apa panggil Perdana Menteri ni bagi saya menjadikan salah satu agenda. Agenda untuk nak apa panggil yang pertamanya orang hak bimbing, orang hak duk bawa dia tu nak tunjuk kata kehebatan dia. Ni belum roh politik. Kata boleh hipun ni berapa orang walaupun nak guna kiat koyoso. Ya semasa saya duk mengaji kira. Kalau hari patut mitik kalau tak tipu koyoso kau tak pergi. Buah hari koyoso gak penuh lepas tu mitik. Untuk nak tak nak tipu baik anar. Tapi hati marilah bantu orang untuk nak apa panggil untuk nak kecek syarat teteh koyoso. Jadi satu kegiatan. Yang apa panggil yang pentingnya untuk nak pelepahkan ni kata mung tak mari. Tu ya. Atau terus gayo terus. Wai. Kalau. Dah. Lepas tu dulu ni masa ayah dia tu ada ayah dia. Masa nayuk tu. Nayuk 2025 nayuk dulu ni Taksin ni mari dah dulu. Taksin mari di kalau haji orang mari dah. Nah, tahun 48. Nah, tahun 17 Mukarrah. Nah, 17 Kumpah tahun 48. Nah, Taksin mari di Haji Harong. Nah, pada waktu tu. Tahun 48 ni isu tengah duk hangat. Rumah kita kan ada duk kuat tu. Ada hangat. Nah, lepas tu selepas daripada ya ganah mulut ya tubik tu. Nah, begitu sikap yang nak marinya nak mai tunjuk kata ya ni perhatian. Nah, perhatian. Nah, sebab apa? Sebab pada tu ustaz-ustaz sekolah haji yang dulu pun kena tubik mai. Dalam PC chat tu banyak kena tubik mai. Tubik mai naik kamar begu lurah. Nah, naik kamar begu, tubik botol mak dicon tubik berita apa naik kamar begu. Oning apa panggil wati nayuk ket rat patani. Nah, ni wati nayuk Menteri Thailand. Tubik amat ada gegeh. Pada waktu tu headkan pun mula hangat gapo semua mula hangat. Iaitu Perdana Menteri pun mari. Taksin Shinawatra mari. Nah, mari jumpa. Tapi yang mari pun jumlah orang tak ada ramai pada hari tu. Orang pelajar tak ramai. Orang nyambut pun jadi security tak terlalu bebas dengan anak yang mari lah. Mana ada sikap orang mai ada pon ada gapo semua mai duk kawal apa juga dulu tu. Duk bucu mana. Demikian agak training saya pun tak tahu. Nah, saya tak tapi satu menjadikan asbabnya kena ada agenda gak kata ya tu mai jinjak sini dah. Khalas. Nah,
Lepas tu bagaimana tepat untuk nak cara nak menjadikan koromah tak sekaromah, untuk nak mengkajikan dalil, untuk nak tunjukkan satu satu kehebatan dia. Hani terserah bagi maklumat-maklumat yang kita ada. Kata asbab apa nak pilih jirong. Jawab mudah-mudahnya ayah ya sama dah. Reno nak pilih Haji Harung. Ya sama ayah yang sama dah. Ya nak mari pak ayah yang mari. Takut tu ya? Takut tu ya? Pak Reno mari. Ya nak jadi nama dalam serup ringan percampi dia yang nak istihar kepada rakyat seluruh negeri tahu kata ia pun pernah ada tinjau bawa mai timngan dia mai daripada Samjang Wat. Nah, tapi hari ni tanding kita pergi. Ya. Nah, nara yo pergi tanding kita pergi. Jalah, mana tahu Samjang Wat tak ikutlah tanding kita pergi. Nak mula. Dia nak tanding tak bok, dia nak tanding tak pergi. Takut pak lain ke dia ikut nak kandung jadi rawan. Aku paling dok hujan kuat. Ya pindah agenda. Jadi ternyatanya tak ada apa panggil tak ada penarik, tak ada menarik apa banyak. Dalam sikap mari ni. Malaikat orang boleh jumpa, boleh tengok je. Kata comel. Yo ngah dulu tak suka. Comel lah tinggi. Jadi tak ada sikap kata kesungguhan, kata nak selesai, nak kecek dia di sikap baik, nak kecek dia di ternyata nak khabar. Biasanya kalau ada politik. Ada politik, kita pergi di mana tepat. Ni tak nak ada politik. Biasanya dia kita nak ada perubahan, ada tempat mana kita kena pergi tempat tu. Bagi kita nak pergi tempat tu, kita sebagai ayah, kita sebagai tuan negeri, kita sebagai orang bawa, kita kena tahu permasalahan penting tempat tu gapo. Gambar tu. Masalah paling penting sekali. Masalah paling penting gapo? Hak mu duk jinyak, hak mu mai duk jinyak tempat kawasan dia tu. Masalah penting gapo? Mu kena kecek hak tulah utama. Sebab rak panha. Rak panhaคือปัญหา priority ปัญหาของที่นี่คืออะไรคือพื้นที่ขัดแย้งพื้นที่ความไม่สงบดังนั้น priority นี้นี่คุณจัดการยังไง kalau tengok betul wuti bawahnya ia kena kecek haning. Tetapi dia tak kecek what's happening kalau malah ada. Adakah benar adakah mereka beri perhatian dan kepentingan sungguh partai kita? Khalas tak ada. Kira sendiri. Kira sendiri. Hak tu betul politik bacanya. Ya. Okey, padahal sedekah dia ni orang pekat nayuk Datuk Menteri. Bahkan nak kecek lah sikit Fat. Gambar kalau mari kan ni, kalau dia naik taman Jiong, sikit dah naik taman mimbar Jiong ke. Nah, dalam bilik pun ดิฉันมาวันนี้มาพบปะผู้นำศาสนาขอบคุณที่ต้อนรับดิฉันอย่างอบอุ่นหัวใจและดิฉันและทีมงานดิฉันก็คิดว่าดิฉันให้ความจริงจังในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ดิฉันตอนนี้ก็ให้ทีมศึกษาธิการกรรมาธิการศึกษาภาคใต้ได้ศึกษาเรื่องนี้อยู่ดิฉันก็จะได้รับรายงานเร็วๆนี้ซึ่งดิฉันคิดว่าน่าจะมีคำตอบว่าจะทำให้พื้นที่ที่นี่จะได้รับความสงบสุขอย่างไรดิฉันเชื่อมั่นว่าอาจารย์บุคลากรผู้นำศาสนาที่นี่ก็จะให้ความร่วมมือดิฉันอย่างดีนี่ baru kena ni baru kena untuk main sini. Okey. Dah. Maaf. Okey, dah alhamdulillah. Terima kasihlah kepada penonton-penonton kita yang ikut secara langsung lebih kurangnya 200-300 orang pada malam ni. Kita masuk pada malam ni. Kita boleh keceknya berkaitan dengan kelebihan-kelebihan generasi yang baru untuk perubahan di ruang politik di rumah kita, baik dari segi pemilihan dan juga kepada kelompok-kelompok pelajar dan juga kita boleh update kata apa yang terjadi. Okey, sebagai kali yang 77. Lepas tu ada soalan tak dalam ni? Okey, ada. Tadi ada tanya soalan bang. Kata apa ni, wewen ni tugas kerja sungguh ni, hak soal botol ni gapo kata. Soal botol ni borihan dan betul tambun. Tambun ada berapa tambun? Duduk di kawasan lah. Tergantung kawasan-kawasannya. Betul tambun ni untuk nak jadikan amnat hak Sun Klang ni serah separuh amnat ke oboto. Sok oboto. Sok oboto ke oboto ni. Sok oboto. Mak oboto. Sok obotonya tugas yoya. Tugas yoya boleh mau kepik bak yoya tugas cari beli tanah. Waktu orang kan nu boleh mau
kenyok tugas mai klik wi semula untuk wak yoya untuk wak giat teh. Lah ni bagi betul hapatan nasihat takik. Tugas sama botonya lalahnya berkaitan dengan bagaimana untuk nak bangun nasihat takik. Betul mana kita tengok lambang dia lah, lambang 3 segi sama boto tu. Saya panggil lambang 3 segi beramas. Samliang tong kam. Mana? Samliang tong kam ni bagaimana kamu kena mengkuat dan menggagah 3 bucu emas ni menjadikan ekonomi untuk menghasilkan kepada rakyat, bukan kepada kerajaan. Itu tugasnya. Okey, faham mudah-mudah. Okey, dan terima kasih kepada Debo dan juga kepada semua yang ikut siaran langsung dalam Facebook ni. Maka untuk kita ni, boleh selanjutnya lah ruang politik ni kepada siapa-siapa yang ikut sini, kita akan mengikuti semua. Oleh kerana apa? Oleh kerana keadaan setiap keadaan ia akan berubah. Kemungkinan kita pergi cek hari ni keadaan lagu ni seminggu depan akan berubah. Dan juga kalau kita keluar daripada keadaan ni, maka kita akan pergi kepada bucu-bucu mana yang tak memahami, maka hak yang lebih takut sekali ni membawakan kita hak ni tu tidak kepada selamat. Itu dah yang paling besar. Dan juga untuk kita perubahan masyarakat tani, iaitu kita kena faham keadaan politik juga untuk membawakan nasib kita pada masyarakat. Aiwah. Ya. Okey, untuk pada malam ni sekarang ni saja ucapkan terima kasihlah kepada semua yang ikut siaran langsung, dan juga insya-Allah kita jumpa pula lepas pada ni minggu depan. Kalau tidak ada urusan apa, kita jumpa pula. InsyaAllah dengan Bung dengan Channel You. Ya. Terima kasih Cik Wah lukis kali yang pertama. Lagu mana tek kalau rasa luar biasa, pecah hocai mai sikit. Okey. Apa ini ada demo wi bitar ni? Terima kasih nak. Oh, bitar 10 kan. Okey. Untuk kita pada malam ni dengan lafaz yang mulia, apa yang baik kita baik guna, dan juga apa yang silap daripada Cik Wan dan juga Debot, maaf dan juga ampun, dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.